Bila saya ajak orang buat video di media sosial, bina personal branding, dia orang cakap, Cik Firdaus boleh lah ramai followers. Serius lah, dulu saya mula dengan 0 followers kot. Tak ramai followers, tapi saya konsisten buat. Saya sampaikan idea saya. Okay, ni tips yang saya nak share dekat anda semua. Anda tengok dalam masyarakat kita apa masalah yang berlaku dan anda cuba selesaikan masalah tersebut. Sebut masalah tersebut. Lagi besar masalah tu, lagi besar impian kita yang kita nak selesaikan, dan lagi besar kita punya inspired, kita rasa nak cakap topik tu, kita nak masyarakat kita berubah jadi lagi baik. Macam saya nampak sekarang ni masalah masyarakat kita ialah terlalu selesa. Orang pijak kepala pun kita rasa biasa je. Kita banyak follow media, follow isu semasa. Kalau ada benda panas baru kita nak bergerak. Tapi realiti yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini lagi teruk daripada apa yang dipaparkan dalam media. Jadi bila saya tengok masalah tu, sebab tu saya bersuara. Sebab tu saya cakap setiap hari. Itu perjuangan saya dalam perjuangan Melayu Islam. Membangkitkan semangat, kesedaran. Tengok realiti pada hari ini. Rumah dah terbakar, tapi ramai yang masih tidur. Jadi bila saya ajak anda buat video di media sosial, saya bukan cakap ajak kosong. Saya ajak sebab ini adalah perjuangan hidup kita. Kita dah lama sangat terlalu hidup selesa. Dan ini masanya media sosial pada hari ini. Inilah masanya untuk kita bersuara. Kita angkat suara hati kita. Sebab tu saya buat kelas program 3 bulan. Saya buat webinar percuma. Saya buat private mentorship one to one. Saya nak lebih ramai bersuara.